Hai, korang tahu tak kes bayi meninggal kat Taska tu rupa-rupanya pengasuh langsung tak ada kursus yang wajib. Isu pengambilan pengasuh tanpa kelayakan akhirnya terbongkar selepas siasatan dibuat. Dua petugas Taska dekat Seberang Jaya yang ditahan sebab kematian bayi berusia 4 bulan rupa-rupanya tak pernah pun mengikuti kursus asuhan pemata ataupun KAP. Walaupun Taska tu berdaftar secara sah, tapi siasatan Jabatan Kebajikan Masyarakat mendapati ketujuh-tujuh petugas dekat situ tak memenuhi syarat wajib ni. Dan bayangkan ada 44 kanak-kanak dekat situ. Tapi kualiti penjagaan tak ikut langsung standard yang ditetapkan. Dan sekarang Taska tu dah pun diarahkan untuk tutup serta-merta dan pengasuh yang terlibat tengah disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kursus asuhan ini bukan sekadar sijil, tapi ia adalah ilmu untuk selamatkan nyawa kalau berlaku kecemasan. Janganlah sebab nak jimatkan kos atau nak cepat, kita abaikan syarat yang dah ditetapkan oleh undang-undang. Sebab setiap bayi yang dihantar ke Taska berhak untuk balik ke pelukan ibu bapa diorang dengan selamat. Aizzuddin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.